Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu semula selepas daripada uh, cuti hari raya. Jadi selamat Hari Raya Aidilfitri. Um, kita masih lagi dalam Syawal. Dan dalam bulan ini insya-Allah kita akan habis mengikuti uh, perkongsian memahami maksud surah Ar-Rahman minggu ni dan insya-Allah dengan minggu depan. Minggu ni sebahagian, minggu depan sebahagian, habis alhamdulillah surah Ar-Rahman. Hari ini kita akan ikuti daripada ayat 54 insya-Allah hingga ayat 65. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Ayat ini kalau siapa-siapa yang belajar bahasa Arab ni dekat sini dia ada gunakan ya. Gunakan ya macam kita kata mukminun dengan mukminin. Uh, Kalau situasi yang biasa asal usulnya mukminun lah. Tapi ada sebab-sebab tertentu dalam bahasa Arab menyebabkan di setengah-setengah tempat pada kedudukan tertentu dalam ayat kena baca mukminin. Jadi sama juga dekat sini uh, muttaqiin satu bentuk asalnya adalah muttaqiun. Muttaqiun dengan waw. Jadi bila dia dalam bentuk muttaqiin maknanya dia ada sebab tertentu lah mengapa jadi muttaqiin. Bukannya muttaqiun. Okey, dalam bahasa Arab ni dia flexibility dia tak sama macam bahasa Melayu. Jadi kalau orang kata nak cari punca, nak cari punca ni selalunya kalau bahasa Melayu kita cari punca dalam ayat-ayat yang dekat, ayat yang sebelumnya sahaja. Satu ayat sebelumnya contohnya. Kalau kita nak cari clue dia ataupun kita nak cari punca. Dalam bahasa Arab tak macam tu, bukan sahaja dalam Quran. Dalam syair contohnya ada macam tu. Dalam Quran pun banyak. Dekat sini muttaqiin ni maksudnya bersandar ataupun berbaring. Bersandar dan berbaring ni menunjukkan uh, orang yang melakukan perbuatan bersandar ataupun berbaring tu dalam keadaan yang rehat, dalam keadaan yang tenang. Dia tak ada kelang kabut nak buat apa-apa. Jadi dia relax. Selesa dalam keadaan berbaring dan ataupun bersandar tu. Tapi bersandar ni siapa yang bersandar? Ha. Jadi dia punya kait balik tu kat mana? Dekat ayat ni 46. Bayangkan ini ayat 54. Tempat dia kaitkan balik ni dekat 46. Ha. Sebab tu salah satu cabaran apabila kita nak baca Quran dan faham Quran ni adalah kita nak kait balik tu kat mana? Nak cari punca dia tu kat mana? Jadi kalau siapa yang ingat lagi waliman khafa maqama rabbih jannatan, maksudnya apa? Untuk orang yang takutkan maqam Tuhannya, maksudnya maqam Tuhannya, kedudukan, status Tuhannya. Jadi status Tuhan ni status Tuhan, Tuhan Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar. Jadi dia dengan sebab tu dia ingat bahawa dia manusia yang kerdil, Tuhan yang Maha Agung, Maha Berkuasa, Maha apa. Jadi dia ada rasa gerun dan takut. Bila ada rasa gerun dan takut, dia memberi kesan terhadap tindak tanduk dia di dunia ni. Jadi kalau katalah orang nak offer duit bawah bawah meja, orang lain tak nampak, tapi dia ingat kata Tuhan nampak. Kalau dia ada kemampuan untuk nak buat
nak menganiayai orang lain, menzalimi orang lain. Dia ada kemampuan nak buat tu. Dia mungkin dia boleh buat, tapi dia tak berani nak buat. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa Allah Maha Kuasa, Allah boleh hukum dia. Jadi memberi kesan pada tindak tanduk dia menyebabkan dia jadi manusia yang salih, manusia yang baik dalam kehidupan dia di dunia ni. Bila macam tu, jadi kehidupan dia selaras dengan apa yang Allah SWT kehendaki, selaras dengan uh, suruhan dan larangan Allah SWT. Dia dapat jannatan, dua taman. Di dalam syurga ni dia bukan dapat bukan dapat satu taman saja. Bukan dapat satu bahagian saja, diberikan dua bahagian, dua taman kepada dia di dalam syurga. Dan sekarang ni dekat sini nak cerita, dekat dalam taman tu dia dah buat apa? Dia adakah dia jadi macam boroh pula dalam taman tu? Duduk dalam syurga tapi jadi boroh? Tak, tak jadi boroh, tak ada nak kena buat apa-apa. Relax saja. Ha. Jadi dia dalam keadaan bersandar, maksudnya dalam keadaan selesa, dalam keadaan bersandar ataupun berbaring di atas furush, di atas lampiran. Uh, Kalau kita tengok dalam tafsir Hamka ni, dia kata permaidani. Furush ni maksudnya lampiran tu tak semestinya dia nak bagi senang faham, dia kata permaidani lah. Tak semestinya kalau perkataan furush dalam bahasa Arab ni tak semestinya permaidani. Mungkin kalau macam Tapi dia kata masih sesak juga sebab dia orang pergi kelas lambat. Tapi macam kita kata kalau kata sekarang ni toto ke ataupun tilam ke, apa juga yang lapik seseorang itu apabila dia nak berbaring di atas pangkin ataupun di atas tanah, di atas lantai. Jadi dalam syurga tu disediakan uh, dalam tempat lain dalam ni disebutkan araik, araik, persada-persada. Jadi persada-persada tu bukan kata kosong gitu saja, dia ada lapik yang selesa. Ha. Kemudian lapik ni, lampiran ni, benda yang lapik tu, batainuha min istabraq. Batain ni, uh, kita dalam bulan puasa ni kita kata minta maaf zahir dan batin. Zahir dan batin. Benda yang zahir dan benda yang batin. Benda yang zahir, benda yang jelas, benda yang batin, benda yang tak jelas. Jadi sekarang ni, kalau katalah kita ada satu uh, benda yang lapik untuk nak tidur tu ataupun nak berbaring tu, kita kalau macam di dunia ni kita ada yang kita dia punya apa? Lapik tu kita kata mungkin 2 inci. Ada yang lapik 6 inci. Ada yang lapik 3 inci contohnya. Dia ada benda yang nampak, benda yang tak nampak. Benda yang nampak ni benda. Yang lapis luar tu lah. Lapis luar. Maknanya kalau katalah apa kalau kata kita letakkan macam tilam tu, lepas tu kita letak cadar. Cadar tu yang nampak. Yang ditutup dengan cadar tu yang batin. Yang terlindung. Jadi di sini Al-Quran menyatakan batainuha, bahagian yang terlindung tu, bahagian yang tertutup tu, kita kata yang bukan yang permukaan tu, di bawah permukaan tu apa dia? Batainuha min istabraq, daripada sutra. Sutra, sejenis sutra. Istabraq ni sejenis sutra. Sutra yang bermutu tinggi lah. Sutra yang tebal lah kita dalam disebut dalam tafsir. Sutra ni sutra tebal bermutu tinggi. Bayangkan, nak ceritanya, bayangkan itu yang bahagian tak nampak tu pun sutra.
Nak kira, nak ceritanya mewahnya tu, kalau nak kira, kita kata kalau bahagian yang hak tak terlindung tu, letak apa-apa yang selesa, okey. Tapi nak kata mewahnya tu sampai benda yang di bawah tu pun daripada material yang amat bernilai, amat menyelesaikan. Ha. Jadi itu gambaran apa untuk menampakkan gambaran, gambaran yang diberikan untuk menampakkan sedikit-sedikit manusia nak boleh khayal dekat dunia ni. Realitinya macam yang Nabi kata, dalam syurga tu tak ada mata lagi yang pernah tengok, tak ada telinga lagi yang pernah dengar. Yang betul-betulnya di dalam syurga tu. Tapi kita nak, manusia ni dia ada sifat curiosity, dia nak tahu. Dia nak tahu tu, jadi Allah bagi gambaran. Benda yang kita boleh khayalkan serba sedikit. Ha, macam kalau kita nak cakap bahasa kasar ni, kita kata kalau di dunia ni orang kata teaser. Ha, Allah ceritakan sedikit untuk nak bagi manusia boleh, sekurang-kurangnya boleh visualize sedikit. Boleh gambarkan sedikit. Macam mana? Kemudian Allah menyatakan, wajanal jannataini dan. Jana ni maksudnya petik. Jadi janal jannatain maksudnya kalau dalam bahasa Melayu tak ada lah perkataan pemetikan. Tapi seolah-olahnya macam tu lah. Ha, maknanya memetik, perbuatan memetik buah di dalam dua-dua taman itu danin, dekat. Petikan buah. Ha, di sini tak sebut buah, disebut petikan je. Ha. Petikan ni pun jangan faham perkataan passage, potongan daripada karangan pun bukan. Maksudnya petik tu, kita tuai. Ha. Tapi tuai ni kita faham macam padi apa semua pula. Ni maksudnya buah tu. Kita kalau kita nak ambil tu, kita petik buah tu. Ha. Petik buah di di al-jannatain, di dua taman tu. Allah sebut, nyatakan apa dia? Danin, dekat. Maknanya, manusia yang Allah SWT masukkan dalam syurga ni, dia dalam keadaan, dinyatakan kat sini, dia dalam keadaan bersandar ataupun baring bersandar elok tu. Dia nak makan buah tu, dia tak payah nak pergi cari buluh, galah apa dah nak kuit pula ada jom. Gitu, gitu. Tak ada. Dia dalam keadaan dia bersandar ataupun baring tu, dia teringin nak makan buah apa, suar tangan sikit gitu je. Tak, boleh ambil. Macam mana boleh jadi macam tu? Boleh jadi macam tu, macam-macam kemungkinan malah boleh berlaku. Contohnya, kalau dia berasa teringin nak makan buah, kita kata dia benda tu nampak jauh sikit, malaikat turunkan ranting tu dekat dia. Boleh jadi. Ataupun dia punya tempat persada dia berbaring tu di bawah daripada pokok. Tepi-tepi tu ada pokok yang apa, kalau katalah kata contohnya buah anggur contohnya. Berjuntai tepi-tepi dia punya persada tu. Boleh jadi. Segala macam kemungkinan boleh berjadi. Tapi maksudnya Allah nyatakan bahawa dia nak petik tu tak payah bersusah. Ambil gitu je. Janal jannatain idan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ni kita dah lalu banyak kali. Kita dah tahu dah makna dia. Jadi dengan nikmat uh, Tuhan kamu yang mana satukah kamu nak dustai? Kemudian Allah menyatakan fihinna. Okey, fihinna. Fihinna ni kalau siapa yang belajar bahasa Arab, hinna ni maksudnya
perkataan untuk nombor satu untuk kalau untuk perempuan yang ramai atau untuk benda-benda yang tak boleh berfikir. Benda yang banyak tapi tak boleh berfikir. Contohnya macam kita kata ada tiga tiga biji kereta. Kalau tiga biji kereta kita kata hunna jamilat. Hunna. Maknanya ada tiga biji kereta. Tiga biji kereta ni jenis boleh berfikir ke? Ha. Kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa apa bahasa kitab lama tu dia kata apa? Tidak berakal. Maksudnya tak benda yang tak boleh fikir. Benda lah. Kalau manusia ni boleh berfikir. Jadi manusia. Hmm. Okey. Jadi yang mana merujuk kepada di dalamnya. Di dalamnya ni maksudnya fi ni selalu kita diterjemahkan sebagai dalamnya. Tapi dia ada juga makna di situ. Di ha, satu-satu tempat. Ha. Macam kita kata fil jami'ah. Di universiti. Dia mungkin maknanya fi tu mungkin dalam universiti. Mungkin dalam makna di universiti. Ha. Dekat sini makna di lah. Di mana di nya. Nya tu nya mana? Ulama kata furush dekat sini. Dalam tafsir dikatakan furush. Ha. Di dalam maksudnya bukan dalam lah. Kalau kita kata kalau katalah tilam bukanlah dalam tilam. Maksudnya dekat dengan tilam tu. Ha. Di sekitar tilam senang. Di sekitar tilam maksudnya di sekitar persada tu lah. Di sekitar lampiran tu maksudnya lampiran tu atas persada. Jadi maknanya di sekitar persada tu. Ada apa? Di sekitar persada itu ada qasiratut tarfi. At-tarf maksudnya penglihatan. Penglihatan yang qasirat. Qasirat terbatas. Oh, ini cara yang orang kata di sekitar persada tu ada wanita-wanita yang terhad penglihatannya. Oh, nak faham juga nak tu. Terhad penglihatannya, terbatas penglihatannya. Cuba kalau kita buat ayat macam tu, kita akan faham macam mana dalam bahasa Melayu. Maksudnya mata dia tak berapa nak terang. Dalam bahasa Arab bukan maksud dia itu qasiratut tarfi. Dalam Quran ni bukan maksudnya apa ni penglihatan tu terhad ataupun terbatas tu bukan maksudnya tu. Maksudnya wanita tu dia fokus hanya kepada suami dia. Dia tak ada pandang ke lain. Maksudnya tak ada nak fikir kata contohnya teringat kepada kekasih lama ke apa, kalau kata contohnya macam tu lah. Hati dia hanya satu kepada suami dia yang pasangan dia yang di dalam syurga itu. Maksudnya mereka tu hati tu bersatu. Tidak ada distraction. Ah. Fihinna qasiratut tarfi. Lepas tu, yang pasangan ni pula, Allah nyatakan, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Kita nak cerita ni pun jadi berasa apa ni, awkward jugalah nak cerita ni. Uh, tapi maksudnya, uh, Quran nyatakan dengan jelas. Uh, Dikatakan apa dia? Insun, tidak ada. Lam tu maksudnya penafian. Tidak ada, kalau maksud kata kalau kita dalam bahasa Melayu ni kita bila kita nak nafi kita pun perbuat berlaku dulu. Uh, Tidak ada seseorang pun buat.
Okey. Jadi tidak ada manusia dan tidak ada jan. Maksudnya tidak ada jin. Tidak ada manusia dan tidak ada jin yang yatmithunna, yang pernah melakukan hubungan kelamin dengan wanita-wanita tersebut. Qablahum, sebelum uh, berlakunya hubungan kelamin dengan orang-orang yang diberikan tempat di dalam syurga itu. Ha. Maksudnya apa? Maksudnya wanita, kita kata pasangan-pasangan tu apabila di Allah SWT kembalikan contohnya kepada suami masing-masing, kembalikan kepada Allah berikan kepada pasangannya di dalam syurga ni, dia bukan lagi dalam keadaan uh, dia dalam keadaan perawan. Maksudnya bukan lagi dalam keadaan orang yang telah berumah tangga. Macam kita kata kali pertama benda tu uh, perhubungan tu berlaku. Jadi maknanya pasangan tu, kita kata contohnya kalau kat dunia ni, manusia dia boleh berkahwin dengan janda. Seorang lelaki, mungkin dia seorang yang tak pernah berkahwin lagi. Lepas tu dia berkahwin dengan janda. Maknanya yang janda tu telah pernah melalui hubungan kelamin dengan orang yang lain. Jadi dia tidak lagi perawan. Tapi di dalam syurga ni, Allah jadikan pasangan tu pun kembali perawan. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Jadi ini adalah suatu yang luar biasa kepada suami itu, kepada yang hak lelaki itu, dan juga sesuatu yang luar biasa kepada pasangan dia. Ha. Jadi dia tak kita sebab tu ada pernah ada satu kisah tu uh, dinyatakan uh, bahawa ada dikatakan bahawa Nabi dia, dia punya teks dia saya tak ingat lah, dikatakan bahawa Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Memanglah orang tua tak masuk syurga sebab semuanya dikembalikan pada umur yang muda. Ah, siapa-siapa yang meninggal umur 90 bukan nak masuk dalam syurga dengan umur 90. Dia akan patah balik kepada umur yang dia tengah elok. Itu nikmat Allah SWT berikan. Begitu juga pada sama ada lelaki sama ada perempuan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ha. Lepas tu pula yang qasiratut tarfi ni, wanita-wanita yang menjadi pasangan kepada lelaki-lelaki yang masuk dalam syurga ni, ka'annahul yaqut wal marjan. Mereka ni semua bagaikan yakut. Batu 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 yakut, batu yang kita kata batu yang bernilai ni, batu yakut ni, delima lah kita bahasa Melayu kata delima. Batu delima, batu yang bernilai tinggi dan cantik. Wal marjan, dan seperti uh, apa ni yang kita ambil daripada laut tu, daripada tiram tu, disebut apa? Mutiara. Cantiknya uh, wanita yang menjadi pasangan, maknanya wanita-wanita yang menjadi pasangan kepada
lelaki-lelaki suami-suami yang berada dalam syurga ni cantiknya bagaikan delima dan mutiara. Jadi mana-mana kita kata isteri-isteri di dunia ni yang kita kata orang kata tak ada rupa. Kata tak ada rupa di dunia ni, orang kata tak segak terang mana lah kita kata di dunia ni. Di dalam syurga esok tak payah risau. Semuanya akan jadi kal yaquti wal marjan. Seperti yakut dan marjan. Semuanya akan jadi indah belaka. Sebab apa? Kalau kita perhatikan, nak bagi jadi indah ni Allah tak payah nak bagi berupa lain pun. Adjust. Berubah sikit je. Benda tu dah boleh jadi cantik seamat-amat cantik. Ha. Tapi bila bila datang dekat ayat ni, orang lelaki kata akan timbullah persoalan. Ada dapat extra ke tak? Ha. Mana nak tahu? Kena tunggu masuk syurga dululah. Ha. Okey, yang perempuan pula mungkin risau. Kalau kata suami aku dapat extra ni macam mana? Apa jawapan dia? Jawapan dia sekarang ni, kalau katalah benda tu berlaku dalam syurga, nak fikir lagi benda tu. Tak ada. Yang pentingnya semua kena sampai dalam syurga. Dalam syurga tu Tuhan nak buat macam mana ikut kita serah kepada Allah SWT lah. Macam mana pun. Tak payah duk fikir dah. Kata ni kalau macam ni aku nak rasa macam mana. Ha. Dekat dunia ni tak masuk syurga ni dah mula berdengki dah. Nanti kalau suami aku dapat 3-4 orang lagi ke apa ke mana macam mana? Mana nak tahu benda tu? Ha. Aku nak rasa macam mana? Tak payah duk fikir lah dekat dunia ni. Dalam syurga ni kalau kata Tuhan bagi semua kita dalam syurga, hak suami pun masuk syurga, isteri pun masuk syurga, apa Tuhan nak bagi, bagilah. Tak payah duk fikir lah. Jangan duk fikir dekat dunia ni. Macam mana, macam mana, macam mana. Tak payah. Cerita dia kita minta supaya masuk syurga aja. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Allah SWT menyatakan, um, ini soalan. Soalan tapi dia dah, yang kita tahu dah jawapan dia. Adakah balasan kepada kebaikan? Wujudkah balasan kepada kebaikan? Melainkan kebaikan juga. Nak jawapan dia apa dia? Adakah wujud kebaikan, adakah wujud balasan kepada kebaikan? Melainkan kebaikan juga? Apa jawapan dia? Jawapan dia memang jelas. Ya, ya Allah, ya Tuhanku. Kami apa ni, kami bersyukur kerana Engkau jadikan, Engkau takdirkan bahawa kebaikan tu dibalas dengan kebaikan juga daripada kamu. Sedangkan Allah SWT tak ada siapa yang nak boleh kontrol dia. Tak ada siapa yang nak boleh kekang dia. Kalau kita buat kebaikan, dia tak mau balas apa-apa. Siapa yang nak boleh buat apa-apa kat dia? Tak boleh. Tapi ini Allah SWT yang tentukan macam tu. Jadi Allah Ta'ala nyatakan dekat sini, adakah balasan kebaikan? Melainkan kebaikan itu sendiri. Maknanya, kebaikan daripada manusia akan dibalas dengan kemurahan dan belas kasihan, rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kemudian, dinyatakan pula, وَمِن دُونِهِمَا
jannatan. Bawah sikit. Kita kata bawah daripada dua taman-taman yang Allah SWT ceritakan ni, ada dua taman yang lain pula. Maksudnya macam mana? Taman-taman dalam syurga tu, dua taman, kalau katalah orang yang takutkan Allah SWT dapat dua taman. Tapi dua taman tu sama ke kepada semua orang yang takut kepada Allah SWT? Tak sama. Jadi sebab tu kita boleh relate balik kepada surah Waqiah yang kita dah belajar sebelum ni. Iaitu ada as-sabiqun as-sabiqun, yang tu kumpulan yang hak top, kumpulan yang hak terhebat, kumpulan yang terbaik. Tapi ada kumpulan yang umum, general saja. Ashabul yamin, ashabul maimanah. Jadi orang yang takut pada Tuhan, martabat-martabat dia berbeza. Jadi maknanya ada yang taman-taman yang tahap paling hebat. Tapi ada yang taman juga kurang sikit. Ha. Sebab tu saya pernah kata sebelum ni, kita ni kalau Allah SWT takdirkan dalam syurga, tak duduk dalam taman pun tak apa. Duduk kat bawah pokok kat mana-mana sudah. Itu pun dah cukup. Tapi Allah bagi kepada orang mukmin ni lebih daripada apa yang dia buat dekat dunia ni. Ha. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan. Dua-dua syurga ni mudhammatan. Dalam tafsir ni, dalam apa terjemahan Hamka ni, dia kata dia gunakan perkataan lembayung. Ha, ini bahasa Indonesia lah. Mudhammatan ni maksudnya apa dia? Dia punya daun-daun dia tu adalah daun, kita kata warna di taman tu, daun-daun dan apa kehijauan yang apa yang betul-betul hijau. Dia macam gelap, hijau yang gelap, maksudnya subur. Dia bukan kita macam kita kata macam hijau nak layu tu, dia jadi warna macam nak kuning-kuning sikit lah. Dia dah jadi muda warna dia. Tak, ini adalah taman yang subur. Jadi daun-daun dia tu hijau pekat. Seolah-olah macam apa ni, nak jadi macam warna hitam. Hijau yang pekat. Kenapa? Kerana Allah jadikan dia dalam bentuk apa tumbuh-tumbuhan yang ada di taman-taman tu adalah tumbuh-tumbuhan yang subur, sesubur-suburnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi dengan nikmat Allah yang mana, nikmat Tuhan kamu yang mana satukah kamu nak dustai? Jadi setakat ini pada pertemuan kita pada minggu ini, insya-Allah pada minggu hadapan, pertemuan berikutnya, kita akan sampai ke segmen terakhir dalam surah Ar-Rahman ini. Setakat ini dulu, wabillahi taufiq. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilman wa yulhiqna bi'ibadihi as-salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.